Fimidon ni siapa? Sebenarnya Fimidon pun tak tahu. Selama 26 tahun hidup, 21 tahun berada di dalam industri berlakon, 14 tahun berada di dalam industri muzik, dia masih tak tahu dia siapa. Saya daripada pandangan orang lain, daripada pandangan korang, oh Fimidon yang pelakon tu lah. Dah jumpa kan. Oh Fimidon yang kenal aku sebagai penyanyi, yang penyanyi tu lah. Tetapi aku personally, dia macam jack of all trades. Kan? Master of none. Tahu tak maksudnya? Okay, jack of all trades ni, master of none ni, maksudnya contoh. Nampak? Contoh pertama. Terus aku dapat tangkap. Dapat. Okay, terima kasih banyak semua. Contoh. Okay, contoh dia, aku adalah seorang pelakon, betul? Betul. Aku juga adalah seorang penyanyi, betul? Betul. Okay, aku boleh mengacara. Aku boleh buat modeling. Aku boleh mengarah. Mengarah teater boleh, drama boleh, music video boleh. Apa lagi aku boleh drive, aku boleh buat motor, aku boleh buat semua benda. Tetapi bayangkan semua benda tu hanya 10% je out of it. Kenapa aku cakap macam tu? Okay, aku berlakon power, betul tak? Letak aku sebelah Sazy Sam, siapa lagi power? Okay, aku power berlakon. Letak aku sebelah Bron Palari, siapa lagi power? Okay, aku menyanyi power ni. Letak aku sebelah Naim Daniel, siapa lagi power? Letak aku sebelah Hakim Rusli. Okay, aku power mengacara. Letak aku sebelah Aznil. Letak aku sebelah Zizan, sebelah Nabil. Tak ada apa pun. Okay, aku pandai drive. Letak aku sebelah orang yang drift, yang drive Formula 1, aku tak ada apa pun. Itulah jack of all trades. Maksudnya aku boleh buat semua benda, tapi 10% je out of it. So, itu yang menyebabkan aku rasa macam master of none tu aku ada. Aku tak ada satu yang power gila. Orang cakap aku berlakon power sebab aku dah 21 tahun aku dalam industri. Belum tentu aku pelakon yang power. Mirul Aiman, tahu tak? Mirul Aiman kan? Budak Jolline Kahar ni kan? Project Anchor tu kan? Dia baru berapa tahun berlakon bro? Baru 3-4 tahun aku rasa. Tapi aku rasa dia punya kegigihan dan skill lakonan dia jauh lebih power daripada aku. Dan aku mengaku. Sebab dia belajar. Contoh macam Nick, member aku tu, dia belajar teater. Ada method Stanislavski lah, Bragg lah, whatever lah. Lagi power ilmiah dia terhadap aku. Kan? So siapa aku ni nak cakap aku pelakon yang power? So aku tak tahu aku siapa. Tetapi yang aku boleh bagi tahu, yang aku suka menghiburkan orang. So bolehlah cakap aku penghibur kot. Performer mungkin. Tapi kalau nak specifically, Fimi adalah seorang pelakon. Tidak juga, sebab aku suka menyanyi. Adakah Fimi seorang penyanyi? Tak juga, ada penyanyi lagi power. Boleh rap. Memang boleh rap. Tapi kalau letak aku sebelah Amandra, letak aku sebelah Jovlizo, takkan cungap aku kan? Okay, kalau dia cakap, okay kau rap, apakah elemen hip hop? Sudah. Elemen hip hop ada 6. Pecahkan berapa dah lagu kau buat? Macam mana nak produce beat? Sebab nak menjadi seorang rapper, kau kena sekurang-kurangnya tahu macam nak produce beat. Aku tak reti produce beat. Apakah itu adalah satu kegagalan aku sebagai seorang rapper? So aku takut nak claim aku apa-apa. Asalkan kalau mungkin kau kenal aku daripada menyanyi, contoh TikTok. Kau kenal aku daripada berlakon. Engkau kenal aku daripada mengacara. Maka itulah dia aku. Aku adalah apa-apa saja yang diorang gambarkan. Kalau diorang kata Fimidon adalah seorang yang cringe, maka aku adalah seorang cringe. Apakah cringe itu boleh menjadi income untuk aku? Maka itulah pekerjaan aku. Pekerjaan aku adalah untuk menjadi cringe supaya aku dapat cari makan bagi family aku. Aku tak pernah specifically set apa aku punya tugas di dunia ini lah. Tugas ini. Sebagai khalifah bro. Tetapi betul. Okey, tugas aku di dunia ini adalah untuk menyampaikan dan memberi tahu baiknya Islam ni, indahnya Islam ini kan. Tetapi sebagai seorang manusia kepada manusia, aku tak boleh lah bagi tahu kat kau, Islam ini indah. Kau tahu lah benda tu. Cuma aku kena represent Islam tu je. Kan? Cuma aku tak boleh lah nak kau tanya aku Fimidon ni apa? Saya adalah khalifah Allah. Pula kan? Sebab aku pun banyak cacat ni bro. Itulah. So untuk menjawab soalan itu, saya Fimidon. Saya berusia 26 tahun. Pada tahun 2024 ini, hari lahir saya 13 Februari. Saya ada 3 adik-beradik. Saya paling bongsu. Kakak saya ada kat rumah jaga mak saya dan ayah saya. Mak saya 7 bulan 7 hari tu birthday dia. Ayah saya stroke dah 8 tahun. Abang saya berada di Johor. Kakak saya, abang saya pernah berlakon dulu, tapi sekejap je. Kakak saya dah berkahwin, ada 2 anak. Abang ipar saya orang industri juga. Dia soundman. Dia kerja kat set, dia sound orang je. Bukan. Kira family kau pun banyak lah, semua orang industri. Mak aku dia penulis skrip. Bapak aku dulu dia buat prop.
Buat prop macam contoh kalau ada macam train kena terbalik, dia buatlah tayar prop batu, rail train macam tu lah. Adalah penglibatan diorang di dalam industri juga. Tapi backstage lah. Betul. Behind the scene. Kau memang asli KL lah? Memang kau original KL ke? Ke kau Ya, ada betul. Aku punya Belanda? IC 14. So lahir 14 KL lah. lah KL. Tapi masa Juvana lu kan, kau buat Juvana, kau punya lenggok hang Dah ni baik utara macam boleh jadi. Kita pakai buntar je. Dah. Nalah. Tepeng ah. Dah tepeng pok aku. Tepeng pok aku belakang hospital. Belakang hospital belakang zoo. Ikat tukar tempat. Cantik. Hang mana? Aku Perak. Perak. Okey, dekat tepi ni. Selangor. Okey. So pak aku dia orang Taipei. Mak aku Ubah terus ya. Pak hang tu. Mak aku saya Mak Taipei. hang dua-dua ni. Mak aku Sungai Petani. Sungai Petani. Sungai Petani. Aku belajar Sungai Petani lu. Oh ya, mak aku convent. I see. Lepas tu ni orang kampung, saya mau orang kampung. Lepas tu mak aku dia do Batu Besar, Penang, okey. Aku lahir KL. Lepas tu umur aku setahun sampai 5 tahun aku duduk Kedah. Aku boleh cakap Kedah dulu. Tu hang boleh cakap Kedah. Tak apa. Lagi habis ni kita makan belas anak. Mantap. Okay, so cerita sikit background pasal family aku. Mak aku dia seorang ini aku tak pernah cakap benda ni kat mana-mana podcast. So aku rasa macam special lah. Sebab aku pernah sembang benda ni dekat Shock punya podcast. Tapi lepas dah cut, kita orang sembang baru dia tahu. Aku sebenarnya Chindian tu. Oh ya ke? So ayah aku dia Cina. Aku tak tahu lah Melayu belah mana Cina. Tapi ayah aku Chinese lah. Chinese look, Chinese guy. Mak aku adalah Indian. Adopted by Malay. So memang purely Indian. So aku technically aku adalah Chindian tapi IC aku Melayu. Okay. Mungkin sebab lifestyle aku sambut raya kan. Kita orang tak pergi meraihkan raya Cina ke Deepavali ke apa ke kan. Tapi kau memang ada look Chinese pun. Mata lah aku rasa. Ada look Chinese. Cuma yang kelakarnya ayah aku boleh cakap Tamil walaupun ayah aku Cina. I see. Mak aku boleh cakap Hokkien walaupun dia berdarah India. Tapi hang boleh tak? Boleh tak boleh cakap sikit Kalau Hokkien aku cakap tampur-tampur tu sikit lah. Hokkien alang tampur-tampur itu. Kalau India orang cakap Tamil soleng ya dia kata kunju-kunju lah ni. Kunju-kunju lah.